Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera saya ucapkan. Nama diberi Muhammad Danish bin Mak Yunus dan nombor matrik saya adalah C25A3379. Dan kami daripada kumpulan 10 ini membentangkan tentang tajuk budaya dan nilai moral dalam masyarakat Malaysia pada masa kini. Sebelum kita lanjut kepada pembentangan kita, ini saya memperkenalkan ahli kumpulan di mana terdiri daripada 5 orang perempuan dan seorang lelaki. Apa itu budaya? Okey, budaya ini merupakan satu cara hidup atau aktiviti yang dijalankan oleh sesebuah masyarakat, yang mana budaya ini dia menerapkan nilai-nilai kepercayaan, seni, adat dan lain-lain. Namun begitu, berlaku juga kerumitan budaya dalam sesebuah masyarakat atau culture complexity yang merujuk kepada kepelbagaian dan kerumitan unsur budaya dalam sesebuah masyarakat yang melibatkan perbezaan nilai, adat, bahasa dan cara hidup. Sebagai contoh, di Malaysia ni, masyarakat Melayu, Cina dan India ia mempunyai adat dan kepercayaan yang berbeza dan mengamalkan perayaan yang berlainan dan cara hidup serta bekerja dalam ruang sosial yang sama. Keadaan ini mewujudkan keperluan untuk saling memahami dan menghormati yang menggambarkan culture complexity. Okey, antara objektif pembentangan kita adalah bagi menunjukkan tentang kepentingan budaya terhadap masyarakat dalam mencipta sesebuah negara yang majmuk dan sejahtera. Sekian daripada saya serahkan kepada saudari Nia untuk teruskan pembentangan kita. Nama saya Niata Syumita Abdul Qayyum, nama matrik C25A3420. Seterusnya saya ingin membincangkan tentang pengetahuan. Pengetahuan ini sebagai satu elemen penting dalam pembentukan identiti negara. Pengetahuan merujuk kepada segala bentuk ilmu, pengalaman, kemahiran dan ajaran yang diwariskan daripada satu generasi kepada generasi seterusnya. Isi yang pertama ialah ilmu turun-temurun. Ilmu tradisional sangat penting kerana ia mencerminkan identiti bangsa. Contohnya seperti pantun dan peribahasa. Pantun dan peribahasa ini mengandungi nilai nasihat, petua tradisi yang diamalkan sejak dahulu serta ilmu penjagaan kesihatan yang diwarisi oleh masyarakat lama. Isi yang kedua pula ialah tentang pendidikan formal dan tidak formal. Pendidikan formal merangkumi sekolah dan universiti yang menekankan ilmu moden dan akademik untuk membangunkan pemikiran serta kemahiran pelajar. Yang kedua pula ialah tentang pendidikan tidak formal. Pendidikan tidak formal ini berlaku dalam kehidupan seharian seperti melalui adat keluarga, kelas silat dan aktiviti memasak tradisional yang membantu mengekalkan budaya dan nilai masyarakat. Seterusnya, mari kita lihat beberapa contoh pengetahuan dalam budaya Malaysia yang diwarisi dan diamalkan oleh masyarakat berbilang kaum. Yang pertama ialah adat perkahwinan tradisional. Dalam budaya Malaysia, adat seperti upacara merisik, bertunang dan adat bersanding merupakan pengetahuan yang diwarisi turun-temurun. Setiap kaum pula, mereka mempunyai cara dan adat yang berbeza yang mencerminkan kepelbagaian identiti budaya negara. Yang kedua pula ialah ilmu kulinari tradisional. Teknik memasak tradisional diwarisi daripada generasi terdahulu dan menjadi sebahagian daripada identiti masyarakat. Ilmu ini bukan sahaja diamalkan dalam kehidupan seharian, malah turut dijadikan produk pelancongan dan komersial. Contohnya seperti rendang Minang, kuih muih Melayu dan yong tau fu dalam budaya Cina. Yang ketiga pula ialah tentang seni pertahanan diri. Seni pertahanan diri berfungsi sebagai simbol kekuatan dan jati diri bangsa. Contohnya seperti silat, tomon, wushu dan kalari payatu yang mencerminkan warisan serta nilai disiplin setiap kaum. Seterusnya,
Terdapat beberapa kepentingan pengetahuan dalam budaya. Yang pertama ialah membentuk jati diri dan nilai bangsa. Apabila kita mempunyai pengetahuan tentang sejarah, bahasa dan adat resam, kita bukan sekadar tahu, tetapi kita akan lebih menghargai identiti kita. Pengetahuan ini sangat penting, terutamanya generasi muda, supaya mereka mengenali asal-usul mereka dan tidak hilang arah dalam arus pemodenan. Yang kedua, ia dapat meningkatkan perpaduan rakyat. Di negara kita yang berbilang kaum ini, apabila kita memahami tentang kepelbagaian budaya, keadaan negara kita menjadi harmoni. Seterusnya, apabila kita tahu tentang sensitiviti dan amalan kaum lain, akan wujudnya sikap saling menghormati. Inilah yang menjadi tunjang kepada pengukuhan perpaduan nasional yang lebih erat. Sisi yang terakhir pula ialah ia dapat memelihara warisan budaya. Pengetahuan mengenai seni, tradisi dan amalan masyarakat perlu didokumentasi dan dipelajari. Tujuannya adalah untuk memastikan segala warisan nenek moyang kita dapat diwariskan pada generasi akan datang tanpa ditelan zaman. Seterusnya berkaitan kepercayaan dan agama. Kepercayaan dan agama yang memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk nilai, cara hidup serta tingkah laku masyarakat. Malaysia yang dikenali sebagai sebuah negara yang mempunyai kepelbagaian dalam kepercayaan dan agama menjadi asas kepada keharmonian masyarakat majmuk. Bagi kepelbagaian agama yang dianuti oleh masyarakat Malaysia, antaranya ialah Islam, Buddha, Hindu dan Kristian. Kepelbagaian agama ini mengajar kita untuk hidup secara bertoleransi dan saling memahami antara satu sama lain walaupun berbeza kefahaman. Seterusnya, bagi kepercayaan tradisional. Kepercayaan ini diamalkan oleh masyarakat orang asli, etnik Sabah dan Sarawak serta masyarakat Melayu lama. Kepercayaan tradisional ini biasanya berkait rapat dengan alam semula jadi dan kehidupan seharian masyarakat terdahulu. Antara unsur penting dalam kepercayaan tradisional ialah kepercayaan terhadap alam semula jadi, seperti hutan, sungai dan gunung. Selain itu, masyarakat juga mempunyai roh nenek moyang yang dianggap sebagai pelindung dan pemberi kesejahteraan. Kepercayaan ini turut melibatkan semangat alam yang menekankan hubungan harmoni antara manusia dan alam sekitar. Antara contoh amalan termasuk upacara sebelum masuk hutan. Ia dilakukan sebagai tanda untuk menghormati kepada penjaga alam dan untuk memohon keselamatan sepanjang berada di hutan. Yang kedua ialah pantang larang di hutan. Pantang larang ini termasuklah tidak membuat bising kerana dipercayai akan mengganggu makhluk halus dan tidak menebang pokok sesuka hati kerana dianggap mengganggu kelestarian hutan. Yang ketiga ialah masyarakat terdahulu mengamalkan ritual penyembuhan tradisional. Ia menggunakan herba, akar kayu dan doa secara turun-temurun yang diwariskan untuk menunjukkan bagaimana alam menjadi sumber kesihatan. Bagi tajuk seni dalam masyarakat Malaysia, seni terbahagi kepada tiga, iaitu seni persembahan, seni visual dan seni moden. Ianya berfungsi dalam bentuk tersendiri dan seni merupakan ekspresi budaya dan identiti masyarakat. Berkembang mengikut peredaran zaman. Kita ada tiga, iaitu seni persembahan. Sebagai contoh seni persembahan ialah seperti tarian zapin, tarian kuda kepang, tarian dabus dan sebagainya. Bagi contoh seni visual pula yang terdapat pada kain batik, kain songket, tenunan dan sebagainya. Bagi contoh yang ketiga, iaitu seni moden yang sekarang ni adalah tulisan mural, seni fotografi, seni videografi dan sebagainya. Begitu, tamatlah bagi tajuk seni dalam masyarakat. Kita balik. Baiklah, untuk bahagian saya akan terangkan tentang nilai moral dan norma sosial dalam kehidupan kita. Yang pertama, nilai moral merujuk kepada prinsip yang membimbing kita untuk membezakan antara perkara yang betul dan perkara yang salah. Ia membentuk cara kita berfikir,
berperangai, berinteraksi dengan orang lain. Manakala norma sosial pula ialah peraturan yang tidak formal dalam masyarakat. Ia bukan satu undang-undang tetapi ia menentukan apa yang dianggap sopan dan sesuai dalam sesuatu budaya. Antara nilai moral utama yang diamalkan dalam masyarakat Malaysia ialah hormat menghormati, toleransi, semangat gotong royong. Nilai hormat membantu kita menerima perbezaan budaya dan menjaga perasaan orang lain. Toleransi pula membolehkan kita hidup aman walaupun berlainan kaum dan agama. Sementara itu, gotong royong menunjukkan semangat bantu-membantu yang akan menguatkan hubungan dalam sesuatu komuniti. Seterusnya, norma sosial harian seperti adab makan, memakai pakaian yang sopan, menggunakan bahasa yang santun juga memainkan peranan penting. Perkara ini mungkin nampak kecil tetapi sebenarnya membentuk imej diri dan memperlihatkan rasa hormat kita kepada orang yang berada di sekeliling. Nilai moral dan norma sosial ini sangat penting kerana ia dapat menyatukan masyarakat majmuk di Malaysia. Apabila kita amalkan sikap hormat dan toleransi, konflik dapat dielakkan dan hubungan antara kaum menjadi lebih harmoni. Akhir sekali, kita juga perlu mengamalkan kesantunan Melayu dalam komunikasi harian. Contohnya, menggunakan sapaan yang lembut seperti encik, puan atau meminta izin sebelum melakukan sesuatu perkara. Serta kita juga perlu menjaga intonasi suara. Perkara ini menunjukkan budi bahasa dan identiti kita sebagai rakyat Malaysia. Secara keseluruhannya, nilai moral dan norma sosial ini bukan sahaja membentuk sasiah diri, tetapi juga membantu membina sebuah masyarakat yang harmoni dan bersatu. Salam sejahtera, sebagai ahli ke-6, saya akan merumuskan pembentangan kami tentang Malaysia sebagai sebuah masyarakat berbudaya. Daripada apa yang telah dibentangkan oleh rakan-rakan saya tadi, kita dapat melihat bahawa budaya Malaysia terbentuk daripada beberapa komponen yang penting seperti pengetahuan, kepercayaan, seni serta nilai moral dalam kehidupan harian. Yang pertama, ilmu dan pengetahuan tradisional seperti pantun, peribahasa dan akad masyarakat menunjukkan bahawa budaya kita penuh dengan warisan dan pengajaran yang membantu membentuk cara berfikir dan identiti rakyat Malaysia. Yang kedua, Malaysia kaya dengan kepelbagaian agama seperti Islam, Kristian, Hindu dan Buddha. Kepelbagaian ini membawa kepada amalan hormat, toleransi dan hidup harmoni antara kaum. Yang ketiga, seni budaya negara seperti tarian tradisional, batik, ukiran kayu dan juga seni moden menunjukkan bahawa Malaysia sangat unik dan kreatif. Seni bukan sahaja hiburan tetapi cerminan identiti negara. Selain itu, iaitu nilai moral seperti kesopanan, bahasa santun dan hormati orang lain bermainan peranan yang sangat besar dalam menyatukan masyarakat. Nilai-nilai ini menjadikan asas kepada keharmonian negara kita. Kesimpulannya, apabila sebuah komponen-komponen ini yang digabungkan, kita dapat melihat bahawa Malaysia ialah sebuah masyarakat yang benar-benar berbudaya. Budaya bukan sahaja menjadi identiti negara kita, malah menjadi kekuatan kita dalam menjaga persatuan dan keharmonian dalam sesuatu masyarakat. Oleh itu, kita dapat memberitahu hal ini perlu terus memelihara budaya agar tidak hilang dan ditelan masa. Sekian, terima kasih. Untuk kesimpulan yang menyeluruh, iaitu budaya merupakan asas pembentukan masyarakat Malaysia yang majmuk dan berdaya. Sifat komprehensif budaya merangkum pelbagai pengetahuan, kepercayaan, seni peraturan dan nilai moral. Pengetahuan melalui ilmu turun-temurun serta pendidikan formal dan tidak formal membentuk identiti bangsa. Kepercayaan dan agama mempengaruhi cara hidup, amalan harian dan norma sosial masyarakat. Seterusnya, seni tradisional dan moden mencerminkan warisan, kreativiti dan keunikan berbagai kaum. Pengetahuan sosial dan nilai moral seperti hormat menghormati dan toleransi mengukuhkan keharmonian masyarakat.
Semua elemen budaya ini saling berkait rapat dalam membentuk Malaysia sebagai sebuah masyarakat yang berbudaya dan sejahtera. Seterusnya, kesimpulan akhir iaitu kompleksiti budaya di Malaysia merupakan satu kekuatan bukan kelemahan, dan kepelbagaian budaya menyumbang kepada perpaduan dan kestabilan masyarakat majmuk. Akhir sekali, penghargaan terhadap budaya penting untuk mengekalkan keharmonian dan warisan negara. Itu saja daripada kumpulan kami.